dan saya baca tak boleh brandable lah kalau dari segi otak yang wajar itu boleh berlaku, dan peta telah berjaya mengumpulkan sejumlah fakta-fakta lah, data dan juga dokumen yang kalau boleh katakan satu pendedahan yang patutnya semalam lagi dah diheret lah beliau ini ke muka pengadilan. Okey, Cikgu Bat, dalam isu korupsi dan penyelewengan institusi Melayu Islam di Pulau Pinang, kenapa peta mensasarkan TKM1? Kenapa peta begitu eager, begitu convince untuk meneruskan? Punya banyaklah manusia-manusia dalam era madani ni, tapi CB dan juga kawan-kawan peta juga PAS Pulau Pinang, tak salah saya, begitu eager untuk menyerang secara khusus TKM1 Pulau Pinang dan institusi Islam dan Melayu Pulau Pinang. Okay. Kenapa peta buat demikian? Sebelum tu boleh saya celah dulu? Sebab kita bagi Wabizul dulu. Sila. Kita okey je. Okey, Saudara Sufi. Sebelum tu saya nak perjelaskan dulu berkaitan dengan isu zakat di Pulau Pinang ni. Berkaitan dengan beberapa isu yang telah kita letakkan dalam buklet untuk paparan kepada umum. Dan salah satu isu yang pada mula-mulanya dibincangkan iaitu berkaitan dengan pembayaran rumah. Untuk makluman semua, di Pulau Pinang ni dia tidak ada skim pembayaran rumah pun, dan skim tersebut tidak pernah wujud dalam zakat di Pulau Pinang ni. Sebab itu apabila pembayaran satu amount yang cukup besar, dan kita rasa perkara tersebut perlu diperjelaskan kepada, terutama pada pembayar zakat. Dan isu yang kedua ada isu macam mana tanah duit tawakuf. Duit tawakuf ni untuk makluman semualah. Mungkin ada yang masih belum faham tentang duit tawakuf ni, iaitu lebihan zakat. So lebihan zakat ni iaitu kalau contoh macam di Pulau Pinang, mana-mana negeri lah. Kalau tahun lepas kita pembayar zakat membayar banyak 200 juta. Penggunaan duit zakat tu sekitar 187 juta. Bermakna ada lebihan 13 juta. So 13 juta tu akan dibawa ke depan. Jadi kegunaan tawakuf tu perlu kembali kepada lapan asnaf. Dan juga sekiranya katakanlah bulan Februari, sepatutnya penerima zakat bulanan apa semua ni memerlukan katalah 9 juta. Ni perangan saya awal lah. Dan tiba-tiba mungkin ada dua syarikat tutup kan yang sepatutnya cukup haul pada Februari tersebut perlu bayar zakat apa semua ni, tiba-tiba tak dapat mampu bayar zakat, dan kutipan pada bulan tu hanya sekitar 5 juta. So perlukan lagi 4 juta untuk memenuhi keperluan penerima-penerima zakat di Pulau Pinang. Jadi duit tawakuf ni akan diambil. Itu tujuan duit tawakuf simpanan tu. Tetapi penggunaan duit tawakuf sekarang ni, di mana mereka pembelian tanah yang melibatkan satu tempat di mana pemilik tanah tersebut ahli keluarganya sebagai jawatan kuasa dalam Majlis Agama Islam dan juga Majlis Pertuan Negeri. Dan sebelum ini juga tidak berlaku, orang kata dalam mesyuarat sebelum ni pun telah ditolak untuk pembelian tanah tersebut. Dan bila saya buat semakan, bila Cikgu Bat beritahu, okey pergi tengok sat di tanah tu, sebab dia tak jauh pada rumah saya. Bila kita pergi tengok, bukan setakat ada high voltage di TMB di atas tanah tu, dekat dengan kuari. Dan kebetulan Allah nak tunjuk waktu tu adalah satu bangla duduk dekat situ. Saya tanya dekat dia, ni bau babi ni bau dekat mana? Sebab di sini ni dekat dengan Valdor. Kawasan Valdor tu kawasan macam kampung selamat penternakan babi yang banyak di kawasan tersebut. Jadi bila dia tak faham. Ini area Sungai Bakap kan? Area Sungai Bakap. Ya. Dan dia tak faham, mungkin dia tak faham bahasa Melayu saya cakap tu, saya googlekan nama babi, saya tunjuk kat dia. Bila saya tunjuk, oh tu, dia tunjuk terus. Dekat dengan kedudukan saya. Cukup dekat. Kalau ikut masa kita ukur tu dengan drone tu, panjang tu lebih kurang dalam 200 meter je. Tapi kita pun takut lagi silap dia punya distance dia tu. Kita minta 250 meter tu, mana kata tanah tu terlalu dekat. Dan sampai sekarang ni tak diperjelaskan pembelian tanah tersebut untuk apa. Itu yang pembayar zakat nak tahu. Kan, mana lagi dengan ni. Dan pada baru ni, bila kita nak serah buklet tu kepada Timbalan Ketua Menteri, di bawah pejabat dia di Komta, kita juga rasa sedih sebab kita rasa kecewa sebab tak ada langsung keprihatinan, rasa bertanggungjawab untuk turun ambil buklet tu kat kita di bawah. Takkan pernah. Ini tanah 9.9 juta tu ke? 9.86 juta tu, betul.
Ya, okay. Ha. Alright, okay. Teruskan. Dan bila kita tunggu sampailah ketua keselamatan komputer naik dengan Inspektor Fahmi, saya ingat lagi nama di baju dia tu, Inspektor Fahmi tu naik panggil turun, tak mau turun. Apalah penakut sangat ni. Kan, bercerita baru tadi pun buka puasa pun cerita di masjid, gagah sangat kan. Turun. Dan saya pun maklum bila kita pergi ke SPM, kita bagi maklumat tambahan dan kita ada lagi satu report baru kita buat. Dan saya sendiri yang buat report. Dan kita mengharapkan TKM1 bertanggungjawab tentang isu ni. Isu zakat ni bukan isu duit simpanan tok nenek dia dulu tau. Ni duit pembayar zakat tau. Dia jangan buat main-main pasal duit bayar zakat ni. Ini tentang hukum. Kan? Jadi bagi saya pasal isu zakat ni mesti kita ketengahkan, sebab bagi kita penyelenggaraan guna kuasa ni terlalu kuat. Bila dipegang satu institusi agama tu, keseluruhan entiti di bawah majlis agama tu dia pergunakan habis-habisan, termasuk dalam isu bola lah, libatkan masjid dengan isu-isu yang lain lagi. Dan saya pun tak boleh lama di sini bukan sebab apa, saya pun baru dapat call tadi, ada lagi maklumat tambahan daripada sumber kita yang kita akan dapat, termasuk beberapa perkara lagi yang melibatkan di bawah institusi, di bawah jagaan TKM1. TKM1 dia kena sabar baik-baik nah. Kita ada lagi dokumen nak dapat ni. Dia ada lagi dokumen nak dapat. Setakat ni Tuan Zul, Yep. boleh update tak status laporan, kan dah buat laporan SPRM semua. Okey. Status terhadap TKM1 ni apa? Sebab saya rasa saya ikut Cikgu Bat di SPRM Putrajaya tu dah 2 minggu Cikgu Bat rasanya, sebelum puasa rasanya. Ya, 3 minggu. 3 minggu. Jadi apa dah dibuat? Ada siasatan ke? Ada tangkapan ke? Reman ke? Kita cuma dimaklumkan bahawa 63 orang telah dipanggil. Maksudnya kalau tambah lagi sekiranya ada laporan yang terbaru saya buat ni, mungkin akan bertambahlah panggilan saksi dan juga pemberi maklumat tu. Dan masih dalam siasatan lah. Itu yang dimaklumkan oleh kita pada hari itulah. Baik. Ada nak cakap apa lagi Tuan Zul? Nak tambah lagi? Silakan. Saya bagi ruang. Cikgu Bat akan sambung benda tu lah. Sebab saya nak sambung sikit lagi untuk dapatkan dokumen ni. Oh, ligan macam tak puasa no? Puasa. Malam memang tak usah. Malam. Cikgu Bat, saya cuba nak bagi tahu perspektif Cikgu Bat. Hanya 3 hari Cikgu Bat, atau lebih kurang 2 hari saja diperlukan untuk Esko Terengganu disabit, disiasat dan disabit dan didakwa. Dan didakwa dan dibicarakan di mahkamah dalam isu Esko Terengganu. Cikgu mendedahkan semacam very detail. Buklet tu saya nampak, kalau saya salah seorang yang zero pasal tata kelola ke apa, saya nampak ni tak betul ni. Apatah lagi mereka yang terlibat dengan segala macam tata kelola ni. Kenapa Cikgu Bat melihat TKM1 masih lagi dilihat megah di kursinya, Cikgu Bat? Dan jawab soalan pertama tadi, kenapa peta fokus TKM1 Pulau Pinang? Silakan Cikgu Bat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih pada Sufi Kamari, terima kasih kepada Harakah Daily kerana memungkinkan sesi ini diadakan. Pertama. Kedua ialah kenapa kes ini? Okey, pertama saya jawab. Saya masih tidak terhenti dalam misi pendedahan berkenaan dengan Angkatan Tentera. Peta belum berhenti. Cuma kita ambil pause, bernafas sekejap untuk menyusun beberapa perkara. Kan? Pada masa itu, kita nak tunjuk pada rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang kita sayangi ini, bersama dengan Duli Amar Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, menunjukkan bahawa kerajaan ini dalam satu kempen perang rasuah yang sangat hebat dalam sejarah Malaysia merdeka. Inilah perang rasuah yang sangat hebat sekali. Tapi saya nak bagi tahu bahawa perang rasuah ini palsu, perang rasuah ini fake, perang rasuah ini penuh kemunafikan. Kerana dalam Angkatan Tentera selepas Idul Fitri ini kita akan melakukan sekali lagi serangan. Saya mengucapkan terima kasih kepada SPR, terima kasih kepada
kerajaan Malaysia kerana bertindak, tetapi apa yang semua orang kena tahu bahawa kartel dalam angkatan tentera masih dilindungi. Dan saya nak tunjuk bahawa dalam perang rasuah ini, Panglima Angkatan Tentera pakai baju oren, kena tangkap, kena reman, kena dakwa. Panglima Angkatan Tentera, Panglima Tentera Darat. Kalau di negara-negara lain, Panglima Tentera kena tangkap dan kena dakwa ni, silap-silap gaya boleh rampasan tentera. Kan? Begitulah. Tetapi persoalannya Malaysia berani bertindak. Tahniah. Bukan saja itu, pegawai-pegawai kerajaan termasuk yang berstatus ketua pengarah, seperti ketua pengarah Jabatan Alam Sekitar, kena. Kan? Hebat. Tetapi sebenarnya, seperti mana kartel dalam angkatan tentera dilindungi, orang politik dilindungi sebenarnya. Kerana itu akhirnya kita pergi ke Pulau Pinang kerana maklumat itu masuk kepada kita memilih kerana saya nak tunjuk bahawa rejim ini munafik. Kerana bukti yang kita ada, apa yang fakta dan data yang kita persembahkan, laporan yang kita bantu SPRM, saya bagi tahu ia sangat lengkap. Sepatutnya bila didakwa ni, 3 minggu lepas dah boleh dakwa dah. Tetapi kerana apa? Kerana dia ialah ketua kepada parti keadilan rakyat yang akhirnya menyelamatkan dia. Okey, baik. Sufi, saya mulakan sesi malam ini dengan dua benda penting. Dua benda penting. Pertama, Sufi, di Terengganu baru ini, Datuk Haji Hanafiah, Esko Kerajaan Negeri, daripada PAS di Kemaman, ditangkap, didakwa, disiasat dan sebelum itu dah berlaku penghakiman publik dah, iaitu disebarkan. Kenapa? Kerana kesalahan yang berlaku, salah dia ialah anak dia yang layak, yang daripada segi pendidikan, daripada segi apa memang layak, ada sesi temuduga. Anak dia pergi sesi temuduga tu, kan? Dan anak dia dapat kerja dengan sebuah syarikat yang dimiliki oleh Kerajaan Negeri Terengganu. Salah. Saya bersetuju kalau itu dakwa saja dan biar mahkamah putuskan, kan? Tetapi dalam kes Pulau Pinang ini, saya bagi tahu, Sufi, fakta penting yang pertama ialah Majlis Agama Islam Pulau Pinang ini dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Menteri Muhammad Hamid, nama dia. Timbalan Ketua Menteri Muhammad Hamid, nama dia. Kan? Dia pengerusi. Untuk pengetahuan Sufi, adik dia diambil, selepas dia pengerusi, adik dia diambil masuk sebagai pengurus keuangan, sebagai bendahari, sebagai pegawai yang menguruskan duit keluar masuk. Dan abang dia jadi presiden, abang dia jadi chairman, abang dia di YDP, dia diambil untuk mengurus keuangan. Hanani Hamid nama dia. Nah, rakyat Malaysia nilaikan sendiri. Sampai hari ini kita dah buat laporan polis, kita dah buat laporan SPRM, kita dah dedah dan kita dah sebagainya. Saya faham SPRM kena teliti, kena betul-betul bekerja. Malah SPRM juga terpaksa melepasi halangan-halangan gaib ini, kan? Dan saya mengharapkan SPRM boleh melakukan sesuatu terhadap benda ini. Satu, Sufi, itu satu. Dua, Sufi, saya bagi tahu, saya buka nota saya sekejap yang lebih kata dalam bahasa Indonesia lebih menyerukan, lebih menyeramkan. Ada seorang, dia kena faham, di bawah Timbalan Ketua Menteri ini, semua institusi agama, semua institusi Melayu di bawah dia. Dia pengerusi, dia kawal, termasuk Yayasan Islam Pulau Pinang, semua dia kawal. Okey. Di bawah dia juga ada zakat, ada wakaf, ada macam-macam, dan salah satu dia